Assalamualaikum. Hai. Bersama saya Zara Arisa binti Muhammad Amli, pengacara Maisu TV Channel TVPSS SK Sultan Omar. Dalam episod kali ini, Skeso kehilangan seorang lagi guru hebat, iaitu Cikgu Suzihan binti Sulaiman. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Suzihan dinaikkan pangkat sebagai penolong PPD Unit Sumber Teknologi Pendidikan Sektor Pembelajaran PPD Dungun. Tak hanya di atas pelantikan itu. Jadi, mari kita lihat klip-klip video sempena majlis perpisahan Cikgu Suzihan. Jom! Okey, mana-mana yang cikgu pernah ajar tahun lepas, tahun ni cikgu memang tak sempat nak ajar lagi. Tahun sebelum-sebelumnya, okey, cikgu minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Halalkan apa saja. Sepi, tak pernah sendiri. Jasa bakti diingati, satu legasi. Dia sangat memudahkan urusan cikgu. Apa benda yang cikgu tahu cikgu nak, insya-Allah Cikgu Suzi akan tunaikan. Ajarmu sentiasa diingat selalu. Dersik angin kan berbisik, merakis segala jasamu. Sinar aruni keadiwarna mengiringi jejakmu. Bukan sekadar indah, malah tak terganti. Hadirmu bukan sekadar singgah, pelangi dirindui. Tiba persimpangan ini, berungkai erti dan budi kasih abadi. Terima kasih diucapkan atas segala pengorbanan. Chandra Mawar, Walaupun satu kebaikan cikgu, pandanglah walaupun banyak keburukan cikgu. Jangan diingat. Ada orang ingat yang boleh-boleh berkaitan dengan cikgu, boleh? Jadi cikgu ambil kesempatan untuk ucapkan ribuan terima kasih Cikgu Suzi. Terima kasih banyak-banyak yang tidak mengecewakan cikgu. Kalau hari-hari macam hari anugerah kecurangan, walaupun mungkin saat-saat akhir cikgu minta Cikgu Suzi buat, akhirnya ditunaikan juga permintaan cikgu. Terima kasih banyak. Moga apa segala jasa bakti itu bukan saja Allah balas di atas muka bumi ini, tapi insya-Allah pada saat nanti. terima kasih diucapkan atas segala pengorbanan. Begitulah perjalanan majlis perpisahan itu. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Selamat bertugas dan selamat maju jaya diucapkan kepada cikgu. Segala ilmu, jasa dan pengorbanan cikgu tidak mungkin kami lupakan. Sekian sahaja laporan daripada saya. Saya Zara Arisa binti Muhammad Amli melaporkan untuk Maisu TV. Bye.